Okey, kita akan belajar Matematik Form 5 bab 1. Tajuk dia ubahan. Okey, dalam topik ni dia ada 3 jenis ubahan. Ubahan langsung, ubahan sengsang dan ubahan bergabung. Maksudnya dia combine. Okey, cikgu akan explain yang penting. Yang penting dekat sini ni muka surat 5. Okey, jadi ubahan langsung ni maksudnya, okey, nampak tak graf ni? Graf ni kan, lepas tu dia ada kecerunan. Kalau satu meningkat, satu lagi pun meningkat. Contohnya kalau masa meningkat, yang ni jumlah kerja pun meningkat. Contohnya, okey. Jadi dekat sini dia ada 2 jenis. Nampak tak simbol dia? Yang ni hubungan ubahan. Y berubah secara langsung kepada X. Ataupun simbol ni merujuk kepada berkadaran dengan. Okey. Jadi untuk bentuk persamaan, kalau kita nak kira dia Y sama dengan KX. K tu maksudnya pemalar ataupun constant. Nanti kita kena cari. Okey, so macam mana nak cari K ni formula dia? Y bahagi dengan X or Y per X. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita look at this one first. Tengok ini. Okey, yang ni Y tidak berubah secara langsung kerana garis lurus tidak melalui asalan. Asalan ni maksudnya kosong-kosong. Okey, yang ni berubah secara langsung kerana melalui asalan. Inilah contoh yang tadi tu. Okey. So untuk yang ni kita kena tahu algebra lah. Kita kena cari K. Sebabnya soalan dia macam ni. Dia beri M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. So macam inilah, M berubah secara langsung dengan N. Lepas tu kita buat persamaan M sama dengan KN. KN ni memang kena letak. Okey, lepas tu kita masukkan nilai tadi. M 0.8, N 0.125. Okey, biarkan K. K macam mana nak cari dia? Yang ni bahagi dengan yang ni. Okey, pergi sana, so kita dapat 6.4. Bila kita dah dapat K sama dengan 6.4, inilah dia nak ungkapan. Dia tak suruh kita cari. Okey, yang ni pun sama. Jadi kena buat algebra ini. Okey, another thing untuk topik ni, selain kita buat persamaan, kita kena cari. Contohnya, dia akan bagi nilai macam nilai lain. Contohkan tadi dia bagi nilai MN. Then kita cari K, constant. Okey, kalau soalan yang lain mungkin dia bagi M yang kedua, dia suruh cari N yang kedua. Macam tu. Okey, yang ni pun sama je. Ubahan langsung, ubahan sengsang. Okey, untuk ubahan sengsang, apa yang kita kena faham, bentuk dia macam ni. Macam ni, nampak tak? Dia ada curve. Okey, macam yang ni, dia belum sengsang. So, bila kita sengsangkan dia jadi straight line. Macam tu. Jadi, untuk yang ni pun sama. Cuma formula untuk yang ni, kita kena letak K. Kita kena letak K dekat sini. So, kalau bentuk ubahan, Y berkadar langsung dengan 1 per X kuasa N. So, bila kita letak K, K darab 1 dia jadi K lah. Ini bentuk persamaan. Yang ni pun sama cara nak kira dia. Cuma tadi kan dia straight, dia direct. Maksudnya dia tak ada per kat bawah. Dia straight line. Yang ni dia ada. Sebabnya dia berkadar sengsang. Ni contoh-contoh keyword dia lah. Kalau kata Y berubah secara sengsang dengan X, maksudnya Y 1 per X. Y berubah secara sengsang dengan kuasa 2. So Y, dia kata berubah secara sengsang ni maksudnya 1, dia letak 1 kat atas. 1 per X kuasa 2. 1 tu kena ada lah. Okay, yang ni latihan. Kalau nanti satu ni gabungan, dia gabung lah.
perubahan secara berkadar langsung dengan songsa. Nampak tak? Dia combine ini. So kita kena faham. Contohnya dia beri bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. X kuasa 2 dan secara songsa. Maksudnya kalau songsa je per dengan punca kuasa 2, punca kuasa 2 Z. Okay. Lepas tu cari nilai dia. Dia je lah bab ni tak susah pun. Habis lah.